No. Buat apa tu? Malam Jumaat buat apa? Tidak awal ke? Malam Jumaat ni seronok tidak awal tambah nak hujan macam ni kan. Jumaat ni saya makan Maggi. Nampak tu dia apa? Assalamualaikum. Korang makan Maggi ke? Gemuk ke? Waalaikumsalam semua. Makan Maggi lah. Makan Maggi pun sedap. Sialah. Tadi siang kami tak siaran live. Ada sedikit permasalahan. Sidang Parlimen ditutup tadi. Jadi malam-malam ni mungkin nak masak kot. Tak tahu Zainal nak masak apa kot. Mungkin dia nak masak malam ni untuk makan besok. Sebab besok Zainal tak ada. Besok Zainal tak ada. Besok dia ada kursus apa lah. Daripada pagi sampai ke petang. Harap betul lah kursus ni. Risau kat saya tapi tak apalah. Jadi saya di rumah besok. Saya nak pandai masak, saya tak hati masak. Jadi mana besok Zainal tak ada, jadi dia dah siapkan awal-awal makanan. Pada malam ni dapat belakang dia dah start dengan masak. Dan kemungkinan besar besok ada rakan-rakan saya, rakan-rakan artis akan datang ke rumah saya sebab kami ada meeting sekejap. Nak jumpa kat luar tak boleh sebab PKPB, jadi mereka akan datang ke rumah saya. Siapa-siapa mereka, nanti besok saya wawarkan. Ada projek terbaru insyaAllah bulan 12 ni. Ada gadingan terbaru. Gadingan bukan terbaru lah, gadingan kembali. Akan memberikan lagi suasana anda malam hari Jumaat anda insyaAllah di stesen TV. Kita tak nak wawarkan sekarang. InsyaAllah kita akan wawarkan bulan 12 ni. Akan start satu program reality TV. 3. Tak nampak lah tulisan ni. Aduh, nak makan biji kot. Tak ada ke apa, tak ada ke, tak baca. Happy birthday to your wife. Terima kasih Eddie. Macam tu, tidak. Macam tu, tadi tidak lah nanti macam tu. Tak tidak awal macam tu. Makan dulu. Lapak mana? Tu Zainal dah siap makan tu besok. Okay, kita tengok Zainal akan masak apa malam ni pada tengah malam. Apa ni? Apa? Entahlah aku apa, saya tak ingat dah. Apa dah ni? Kau apa? Kau apa? Sekarang ni? 12, 23, 11, 40. Oh, 11.40. Tadi bagi anak tidur. Oh. Burger tak ada ke? Oh, burger tak ada lah. Burger hanya beroperasi di Milai sahaja, di Dengkil. Hari ni kita tak beroperasi. Kita ada sedikit permasalahan sikit kat Dengkil. InsyaAllah kita akan beroperasi secepat mungkin. Tapi kat Nilai ada. Cuma Nilai pun sampai pukul berapa je, bukan sampai pukul 8 je. Jadi PKP ni banyak jugalah sebenarnya yang agak terjejas jugalah legal. Tapi tak apalah, kita sabarlah, mudahan lepas PKP ni dia okey balik. Jadi di Dengkil pun kita tak dapat buka. Cuma di Nilai je. Tapi Nilai pun sampai pukul 8 je tadi. 6 sampai pukul 8. Pukul lamanya 6, 7, 8. Niaga 2 jam. Apa yang boleh dapat? Tapi kita ada dia insyaAllah. Doakan COVID ni segera dapat kita pulihkan sedikit. Jadi biarlah tak ketat sangat lah mula-mula. Jadi bolehlah kita cari makan. Tambah yang meniaga makan macam kami ni memang terasa lah. Hari-hari dia tunjuk korang makan sedap, masak tu, masak ni, masak ni. Saya makan Maggi je. Dia cakap Maggi ni macam makanan favourite. Kadang-kadang dia rasa nak makan, nak makan, dia makan juga. Dia kata ingat nak makan juga. Okay, terima kasih kepada yang saksi mani. Wah, ramai juga malam-malam rupanya. Dia ingat esensial dia ramai. Zainal nak masak apa tu Zainal? Gulai ayam. Gulai ayam, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sembang dulu. Okey, saya duduk dekat sini boleh nampak sini kan. Okey. 9.43 dah boleh. 9.42 PM dah. Mungkin malam yang dah nak tidur, silakan tidur. Yalah, malam Jumaat ni elok tidur awal. Kami belum tidur lagi. Diana pun dah start masak, nampak tu.
Sama. Besok Zainal tak ada. Masa siap. Jadi dia masak siap-siap. Dan kena besar besok ada tamu nak datang ke rumah saya. Rakan-rakan seperjuangan juga. Kami lebih meeting untuk satu program reality TV baru yang akan muncul bulan 12 ni. Punya Kishan dah tidur lah. Dia baru je tidur. Masak apa tu kak malam-malam ni? Kan kita tanya dia masak apa malam-malam ni. Terima kasih salam dari Singapura, Mas Dimas. Terima kasih, alhamdulillah. Mas hibur kami kat sisi BC ni. Oh, sebelah ni kan? Siapa? Siapa tu? Cik Syarunizal Syurib. Oh, dia kawan dia kat sisi BC ke? Ada makan Maggi juga. Boleh makan. Zainal tak salah saya nak masak gulai ayam tu, gulai ayam. Oh, Yazir Muhammad ni baru saya tahu dia ni memang peminat Exist lah. Boleh tengok post dia hari dia nyanyi lagu Exist ni. Terbaik ni. Suara sedap lah Cik Yazir Muhammad ni. Terbaik Cik Yazir. Megat awak. Nyesal buka tengok. Tak pasal saya aku terpaksa masak Maggi. Training. Tapi ni aku masak Maggi kali abang kan pedas-pedas ya. Apa boleh Maggi lah Maggi. Tapi tak tahu dia extra pedas, macam ada pedas sikit. Aku dah tak ingat. Boleh lah agak. Abang selalu low profile makan Maggi konon. Sekarang boleh kan makan Maggi. Maggi dia macam makanan dia macam burger lah Maggi. Dia ada hari kita teringin nak makan Maggi. Betul tak? Kan? Dah kembang. Sembang dengan hampa lama dah. Kembang. Cerita you tak ngantuk ke? Tak ngantuk lagi. Cuba nyanyi sikit. Amboi-amboi lah nyanyi. Saya takut nyanyi dengan anak saya bangun ni. Tanya. Betul? Tak, ni makan habis tu. Kembang lah ni. Tunggu sembang dengan hampa. Nyanyi sikit. Safwan nyanyi sikit boleh. Tak tu saya anak baru tidur. Tak boleh bangun lagi tidur. Apa boleh buat? Sedap lah Maggi. Oh, Maggi bertanya sedap ke tak? Sedap lah. Tak apa masak bodoh macam ni kan. Masak Terima kasih Rudy kawan-kawan idola aku. Ya. Terima kasih lah idola abang ni. Walaupun abang ni semua low profile macam ni ya. Mengidolakan, terima kasih lah. Kursi kita sama lah. Itulah dia. Sama kan sih? Dekat IKEA ke apa? Abang boleh jumpa abang tak kejap pun jadilah. Boy, insyaAllah. Tengok, bukan saja korang rasa nak makan Maggi tau. Ziana pun tiba-tiba sering makan Maggi lah. Indomie tak masak ni yang warna hijau ni. Oh, dia nak makan mi hijau lah. Padu makan Maggi, padu pedas lah tu. Tak ada? Mi ni? Maggi apa dia? Dia macam pedas sikit lah. Mi perisa kari. Kari biasa? Kari biasa tu macam pedas sikit lah. Saya makan Maggi. Macam pedas je. 12 jenis rempah sebenar. Tak tahu lah mungkin cakap saya malam ni kot. Sebab tadi dia makan ubat. Amizat, buatlah live session kat FB. Lepas rindu nak tengok konsert. InsyaAllah. Kami dah perancangan kan nak buat live konsert kat FB. Dengan mencari masa yang sesuai. InsyaAllah ada perbincangan dah nak buat konsert kat FB. Sebenarnya ikut perancangan ni konsert nak buat live. Pusing satu Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak sambung as a reunion. Tapi sebab COVID kita terpaksa
tundakan dulu. Untuk dah DSB ada juga cadangan, tapi masih dalam perbincangan sebab kita masih lagi menunggu sebenarnya masa sesuai untuk buat exit reunion. Tapi tu live DSB, InsyaAllah lah boleh lah kalau nak buat konsert besar-besar lah DSB. Kita boleh juga macam contoh macam aku Belah Wing baru ni buat konsert Maya. Banyak sebenarnya yang buat live DSB sekarang ni. Yang make sure je kau tengok lah, kalau kita buat tiket kau tengok lah. InsyaAllah boleh. Aisyah kisah abang kat sana. Waalaikumsalam Aisyah. Aisyah tak tidur lagi lah. Kisah salam balik kadang. Boy, tak tidur lagi tau. Pukul berapa dah? Lama tak dengar lagu kalau dia kerja lah. Saya pun lama tak pernah dengar lagu. Lama tak nyanyi lagu tu. Depan makan ni terhirup pula macam ni kan. Terbaik lah. Memang baik. Sedap weh Maggi pun sedap. Okey, kita bersambung Alright, untuk anda semua malam ni mungkin anda semua nak tidur lah, tapi kita bukakan mata anda kembali dengan menu ni. Allahu Akbar. Asal masak Maggi tu. Yalah. Ni esok kalau pilih siapa Azmi ke Azmi. Kalau dia orang nak bukan sama belacan, dia dah sebut ulang kat dia orang. Sebut saya Azmi. Okey, kalau nak buat Kalau belacan makan dengan gulai kari ayam tu, lepas tu ada tepung semua tu, kacang. Kalau dia orang nak makan ulang lah. Sebut saya. Okey, jadi bila rakan-rakan saya yang menyaksikan live ni, yang mana janji nak datang esok, janji kau kena datang. Tak datang, kakak dah masak. Tak datang, kakak dah masak untuk orang. Tak datang kalau sembelih. Okey. Masak dengan penuh kasih sayang. Kak Zainal ni 24 jam busy saya tengok. Betul lah Abang Zainal. Itulah saya pun kadang pening kan. Ada je benda dia buat busy tu busy ni lah. Kalau tengok dia punya IG ni lah, tengok dia FB dia jual ni lah. Dia busy tu lah. Kadang saya pun pening dengan dia. Macam mana dia minat macam tu. Kita sebagai ni berilah sokongan. Kadang-kadang kita tak nak bagi sokongan pun tak boleh kan, sebab yelah, kita punya masa dan punya peluang. Jadi kita buat lah apa boleh. Okey, jadi ini masak simple je. Hai Saiful Penang. Hai Eric dari Jogja. Oh, dari Jogja. Pengen mau ke Indonesia. Jogja. Lama tak pergi ke Indonesia. Okey. Hari ni Kak Zainal korang, dia nak masak apa? Gulai ayam. Malam-malam pagi-pagi macam ni korang mesti dah kenyang lah kan. Tapi itulah, sebab nak makan untuk besok, untuk tetamu yang datang. Jadi dia masak awal. Sebab saya almaklumlah, saya tak pandai masak lagi. InsyaAllah lepas ni saya belajar masak. Lepas ni akan ada, kalau ada rezeki saya akan belajar masak. Kita tengok macam mana rezeki saya. Tapi kita akan tunggu dapat dapur baru lah. Sebab baru ni saya ada berbincang dengan satu syarikat ni. Dia ada nak bagi sponsor dapur yang senang masak. Cara dia memang senang masak, cepat masak dan sehat. Jadi saya tengok dapur tu macam, tu kalau saya try dapur tu macam saya boleh masak. Kalau masak macam ni saya boleh, tapi saya lambat sikit. Itulah orang nak masak pun langsung nyanyi. Nyanyi juga, masak juga. Sebab sekarang konten Baizat dekat FB ni nyanyi dan masak. Nyanyi juga, masak. Masak apa malam-malam ni? Itu dah dia. Masak apa malam ni? Kita tanya lagi dia masak apa malam-malam ni. Okey, sekejap. Saya nak minum air sekejap sebab pedas. Makan Maggi tadi. Okey, kita sembang dengan Kak Zainal. Dia tanya dia, apa dia masak apa malam-malam ni Kak Zainal? Ya Allah, malam-malam orang nak tidur lah. Saya punya hidung tak tahu macam bau tak bau, wangi tak wangi. Risau daripada tadi. Kau bulat dah. Kita masak kari. Dah saya teringin nak makan Maggi. Saya cakap bulan-bulan anak
jaga kan. Ni Okey. muka saya juga bermakeup. Macam ni lah, natural beauty. Tak nampak pun sebenarnya putih apa. Kita bagi tekan minyak dulu. And saya dah buat sambal belacan. Izzat tak makan sambal belacan sebenarnya. Dia buat untuk tetamu. Nak belajar masak. Alhamdulillah. Saya buat untuk tetamu. Dan saya sebenarnya antara tidur dan makan, saya pilih untuk makan sebab saya lapar. Sebulan kat korang nak share ke, nak apa ke, okey. Saya macam ni, kalau saya ada urusan kerja di waktu pagi ataupun ada kerja lah, saya akan masak malam. Lepas tu Izzat akan perangat esok pagi. Ataupun saya sebelum saya perangat, saya siap dah. Dia makan je lah. Ayam tu nak. Memang saja rendah. Dah sebab nak terah. Lapar. Makan Maggi ni. Siapa pernah makan Maggi ni? Saya punya gigi dari tadi nyuk. Nasi dah masak untuk esok. Masak dah siap. Macam ni dah hampa. Dulu kalau masa saya kerja pun kalau nyanyi malam-malam nanti orang jiran dengar. Lepas tu anak-anak bangun, bila anak-anak bangun hampa, dia macam tak boleh nak buat kerja sikit lah kan. Sebab esok saya lepas subuh saya gerak pergi ke kelas macam tu. Saya kelas 4 hari saya belajar nak jadi apa ya. Sekarang kan kita kena belajar pasal marketing digital, pasal edit untuk YouTuber macam tu. Tapi ada satu hari tu saya pergi kelas. Hari-hari yang kelas tu adalah hari untuk belajar macam mana nak jadi YouTuber. Saya dah dapat monetize tapi saya tak aktif sebab saya tak ada masa nak buat edit-edit semua tu kan. Tapi tak apa. Ni kalau saya masak ni kan, saya edit dia cantik, masuk Instagram, masuk YouTube, masuk Facebook, mesti ramai. Tapi kalau semua orang nak buat, alamatnya tak ada nampak. Tadi sajalah post pasal dry dory kan. Kita nak famous pasal makanan tu, dry lipstick kan. Yang rupa-rupanya ada juga orang belinya ya. Kita post kat WhatsApp status ke. Bagus juga orang berkenan beli ya. Itulah Izzat, dia tak percaya. Dapatlah usaha-usaha. Bolehlah buat baru niaga kan. Semua kita beli kan, kita berniaga, semua kita jual Sama ada orang nak beli tak beli tak apa. Janji kita usaha. Abang beli barang dapur macam tu. Ada kat belakang ni tengah minum air. Oh, malam-malam ni lain pula ya penonton-penonton dia. Banyak yang mungkin baru kita tak tak pernah jumpa tu ni. Malam-malam ni mungkin tak ramai yang tengok sama masak ni kan. Okey. Cara Ziana memasak. Dia kita sembang-sembang. Ada kedai pusaka Izzat dekat sini. Minum air tadi pedas. Nanti beritahu apa YouTube channel okey. YouTube channel Ziana Ramli Izzat Lazim. Anda boleh search Ziana Ramli Izzat Lazim. Itu YouTube channel kakak. YouTube channel kakak dah ada monetize lah, cuma tak aktif sangat. Tak sempat awal-awal cafe tu aktif. Minyak semenjak ni kita nak meninggal dulu. Suara slow je kak. Kakak tak nak cakap kuat-kuat. Sebab malam-malam takut anak bangun. Okey. Sama lah malam-malam nak nyanyi pun takut anak bangun. Yang sikit-sikit slow dia lah kan. Tak
Ni lagu apa? Lagu apa? Syahdu malam berlagu sepi, mengiring rawan dalam taman hati. Gelisah menanti kau kembali, manja menagih bujukan di sisi. Kena desakan cintaku, dirantai di gelang rindu, sehingga kan diri sanggup mengalah kepadamu. Mana-mana tu ikut kuat. Dosamu ku anggapkan debu, bisa ditebang angin yang lalu. Ku sedia memaafkanmu, biarlah ku dapat 1000 asal lukaku padaku, asal sembuh lukamu padaku. Rasa matu pulanglah, oh kasihku, ku rayu kepadamu, janganlah diturutkan mainan perasaanmu. Nantilah saya boleh nyanyi lagi, insyaAllah. Malam-malam ni slow sikit. Kak Hang pun cakap slow lah. Sebenarnya yang cakap slow sangat. Tak dengar, tak buat. Okey, malam besok siapa kerja angkat tangan? Siapa yang kerja esok? Siapa yang cuti besok? Pada yang bekerja, boleh berehat. Besok dah nak kerja, tak apa. Live ni tak penting pun, tak tengok pun tak apa. Saja sonok semak yang tak tidur lagi kan. Saja sonok kita berbual. Tak slow. Ingatlah tidak tengok malam tekan terus ambul. Nurdiana Uli kalau nak kerja tak apa, nak rehat nak tidur boleh tidur. Dah apa-apa dah ni kan. Besok ada juga cuti. Yang mana macam kami PKP memang cuti lah. Yang dekat Johor mungkin Johor bisa cuti, Kedah bisa cuti kan. Mana-mana negeri yang cuti hari Jumaat boleh lah. Okey, bersembang dengan Kak apa dan masak apa malam masak untuk tetamu. Kalau malam bila sikit dia feel saya pun takut. Nyanyi lagu sendiri kok bisa lupa. Kadang-kadang gitu. Kadang faktor usia juga. Faktor usia kadang selalu lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Tadi terlupa sekejap. Lagi baca apa? Lagi baca teksnya. Jadi lupa Zidane. Terima kasih Nurdiana. Bila setia Baiza. Allah masihlah. Cantik dapat boleh lah. Okey lah. Kan Kak Han nak sembang dia masak apa tu? Masak gulai ayam untuk tetamu yang datang. Meda elok andainya dibuat undangan. Apa kata pula tetamu yang datang? Okey. Kalau saya masak banyak-banyak ni, dia orang tak datang. Tak buat sikit. Tak dengar. Saya masak untuk adik-adik kesayangan saya lah. Yang tengah famous sekarang, job non-stop tu. Saya masak. Kakak dia orang ni suka masak. Masak dengan pandai kata sayang. Tapi kalau dia orang tak ada pun saya kena masak juga. Macam tu. Mana basic tadi? Saya buka resip sikit di dalam gulai saya ini. Alang-alang dah ada.
mana, ni orang nak makan apa. Kisah apa kena main weh? Kau masak gulai weh. Kak Ampang masak gulai, masak awal-awal weh gambar pada tak tahu besok. Tolong masuk pinggan je. Dia kata tolong masuk pinggan je besok. Main tau. Makan ni, kita makan ni, bol nasi. Okey. Sambil buat live, nampak tu, masak pun buat live, apa ada. Kami ni minat hang dari dulu sampai lah. Terima kasih Syahrul Liza Shoaib. Banyak disebut kan pasal nak main weh. Lepas juga orang suka buat daripada Yelah, ni kan shop. dia orang main adun. Dia ni Saya makan Maggi juga lah. Kan ada. Ada yang tengok lagi ke? Laila Khalisha. Okey, kami kakak masak. Dia kena kepala, nampak kepala. Allah, sambil kakak kau masak tu kan. Okey, kakak saya dah upload kat YouTube saya dengan masak ni. Semua live kita sejam lebih, kalau sampai setengah jam saya upload kat YouTube saya. Ada YouTube saya. Nak resipi masak apa tu? Kakak masak gulai. Apa tu? Gulai ayam. Tengok apa malam-malam macam ni?
ketika biarpun selama-lama. Apa lirik ni? Menerima sejuta kali ku kan setia. Sekali bumi beredar mentari-tari di ufuk dunia, bintang di angkasa. Masak gulai pasti bernafas di dada. Selagi itu kau ku cinta. Inilah jadiku, insan yang mengenal arti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Duduk lah tu. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jangan ku pulang ke jalan yang terang. Sering aku melayu pada kau yang bernama Sering. Angkat seringat. Macam vokal ke sebelum ni? Oi, saya menyanyi bila kecil ya. 8 tahun dah start nyanyi. Family saya semua dalam bidang seni, jadi kat situ mungkin turunnya bakat saya lah. Kakak tengah masak tu apa, gulai ayam malam Jumaat. Nama ni gulai ayam malam Kliwon. Gulai ayam malam Jumaat. Apa lagu malam Jumaat? Malam Jumaat apa kau yang sesuai malam Jumaat ni? Malam ini malam Jumaat, luangkan masamu sesaat, kirimkan doa pada yang tiada, semoga Tuhan memberkatinya. Malam ini malam Jumaat, luangkan masamu sesaat, kirimkan doa pada yang tiada, pada yang tiada mengingatinya. Tak ingat lirik kan? Itu lagu pada Hermantino, malam Jumaat. Okey, malam Jumaat ni malam ni lah. Kadang-kadang malam Jumaat ni malam sesuai lah kalau kita nak buat sembahyang hajat ke, ataupun malam ni juga sesuai kalau kita nak bacakan apa, kursi untuk arwah yang telah pergi meninggalkan kita. Betul saya yalah, malam Jumaat ni selalu saya paling terasa sekali sebab mak
Saya pergi pada hari Jumaat, pada subuh Jumaat. Jadi setiap kali malam Jumaat, subuh Jumaat mesti saya akan teringat ni. Macam malam ni memang betul teringat lah. Sebab malam ni yalah, nak masak kita ni kan. Malam Jumaat, tahu pun malam Jumaat. Saya pun tak sama saya pun teringat kat mak saya. Sama nyanyi lagu ni pun teringat kat mak saya. Saya pun baru kehilangan ibu tercinta. Pergi pagi hari Jumaat lah. Subuh. Sedih. Oh ibu, damailah engkau di sana. Ku tak beri doamu amin. Kau dari padamu. Ibu. Okey dah. Aduh, dah luka. Itu dia, sedikit selingan hiburan. Allah. Sambung kat Zainah masak tu. Dia masak apa tu? Okey, pada nak tengok Zainah masak apa dah. Hari ni dia masak gulai ayam untuk tetamu datang besok. Dia masak awal-awal sebab besok dia tak ada. Maksud saya dia tak ada, dia pergi apa khusus. Saya nak masak boleh tapi nanti tak jadi gulai, dia jadi lain kan. Okey. Tengok, budak sampai saya tintah. Ni luka kan tu sakitnya apa ni? Rasa tengok. Cantik tak gulai saya? Sedap. Sedap. Hai
Hai, Assalamualaikum semua baba. Inilah muka original saya di tiba-tiba ada jerawat dalam ni, sakit bang. Makan Maggi dulu. Dah habis masak beh. Boleh dah tu. Tutup, esok hangat lagi. Siapa lapar? Tak situ ke? Tak kat tengah tak apa. Dah habis dah masak. Betul dia tak kejadian dia? Dah habis tak? Ini daun kari bergemuk-gemuk rumah mama saya. Sebab tu saya buat gulai. Dapat banyak kan kalau rumah mentu. Mak mentu pula kat sini. Ni. Mama tanam, saya tanam, tak jadi je. Kita tabur je kat atasnya. Kan, dah masak dah. Kita makan Maggi ya. Apa? Dah petang saya makan nasi dah. Saya makan nasi itu sendok. Macam tak lapar. Sehari ni makan nasi 2 kali. Sajalah. Tidur apa ni ngantuk. Besok pagi nak bangun dah. Alhamdulillah. Dah ke? Bitri food, simpati food anak ke? Dia mana? Dah cari habis dah? Jangan. Okey, jadi inilah kejadian. Budaya ayam. Kari ayam. Kari ayam. Ada tak kari ayam? Itu nak makan besok. Sambil tu bukan untuk tamu je, sama untuk anak-anak saya. Semua kami makan besok lah. Kalau dia orang bubuk kicap lah makan anak. Terima kasih untuk Ziana yang yalah, baguslah dia ingat juga nak masak kat kami walaupun besok dia ada kerja kan. Okay, terima kasih untuk semua yang saksikan malam ni. Maaf tiba-tiba terkejut tertumpah kami live je. Cadangnya nak live siang masak ni, tapi malam pun nak live. Terima kasih yang sudi menonton live kami. Kalau yang mana sering menonton yang tahu memang sekarang di FB page saya ni tak lazim hari-hari ada live yang masak dan dia nyanyi, masak sambil nyanyi, masak sambil nyanyi. Jadi mungkin ramai yang dah tahu. Kami insyaAllah akan namakan program ni program yang bernama Izmat. Apa tu Izmat? IZMAT. Izmat itu Izzat Ziana masak apa tu? Izmat tanda soal. Izmat. Sama rancangan Izmat. Apa tu Izmat? Izzat Ziana masak apa tu? InsyaAllah rancangan ni akan sentiasa ada. Bukan setakat masak je. Dia ada sekali selingan dengan nyanyi yang kita nyanyi sikit-sikit. Nyanyi sikit-sikit. Sambil itu kita akan buat masak. Sambil itu kami juga akan buat promosi barang-barang yang mungkin orang ada bagi kami barang-barang untuk kami promosikan. Jadi kepada anda semua, kalau ada barang-barang ataupun produk anda ingin kami promosikan, boleh telefon kami, boleh hubungi kami. InsyaAllah kami cuba sama-sama promosikan dalam rancangan ini. Rancangan ini mendapat sambutan juga lah. Macam semalam tiba-tiba satu produk daripada Jepun berminat nak bagi kami cuba produk dia, mana dapur dia, apa lebih kuali dia. Dalam proses bincang ini insyaAllah kalau jadi kami akan bawa ke sini untuk anda semua. Pastinya yang saya tahu tadi semalam kami pergi meeting, tengok memang wow, produk dia wow lah. Dia dapur masak daripada negara Jepun. Dia jenis memang sistem dia macam sungguh cepat
Lepas tu kesihatan pun tu dia cepat. Sihat dengan apa? Mudah, Dengan cepat. Mudah, senang, cepat, betul sihat. InsyaAllah akan kami bawa ke dalam program kami. InsyaAllah itu akan kami promosikan bersama. Tapi apa pun kami kena try dulu. Kalau kami try tak okey, kami takkan promote. Macam itulah. Jadi anda semua kalau ada produk, ada apa saja, apa yang ingin anda kongsi dengan kami, kalau ada rezeki kita boleh kongsi bersama, boleh hubungi kami. Aku cuba kongsikan sini sebab saya tengok media ni pun ramai juga yang tengok. Sambil kita nyanyi akustik-akustik, tak ada masak-masak. Tapi tengok masa tak lah, macam besok mungkin tak ada sebab si anak tak ada kan. Kalau saya masak seorang-seorang jadi lain pula sebab anak-anak tak ada orang nak jaga. Walaupun bila kami berdua, kalau tinggal anak kat atas pun boleh buat tapi tak ada orang nak tengok lah. At least kalau kami berdua, kalau anak-anak ada pun kita boleh lari seorang tengok masak. Ini kalau seorang masak, seorang nak tengok memang harap tak jadilah kan. Adik saya ejen dropship, boleh promosi juga ke? Dropship apa tu? Dia pun tanya Ziana ni, adik saya ejen dropship. Dropship apa tu? Boleh promosi? Boleh je nak promosi bagi produk juga saya akan review produk anda di live page Izzat Lazim. Macam itulah cerita dia, tak kira dropship ke, ejen ke, master stockist ke, ataupun founder, boleh je bagi produk dekat saya akan promote produk anda secara percuma selama sebulan. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Jumaat. Selamat tidur. Okey, insyaAllah ada rezeki kita live lagi. Okey, bye-bye. Mami Jarum satu. Okey, terima kasih Ayah, Syafie Hidayah. Terima kasih Syafie Johani. InsyaAllah nanti kita buat lagu tu. Lagu tu saya pernah nyanyi kalau anda tengok live saya sebelum ni, insyaAllah. Tengok live saya lagi depan ni aja. Syafie Johani ada lagi depan ni, insyaAllah. Terima kasih Faziatul Aini, Asyikin Nora, Mazimas, Yazim Muhammad, Syarul Izan Syuri. Terima kasih semua yang tengok malam ni. Dah lewat malam dah, kita tidur Okey, InsyaAllah jumpa lagi. Selamat malam Abel, lewat live ni. Yolah lewat live ni. Okey, sampai jumpa lagi. Alamin Ahmad. Terima kasih Aziz. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.